Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke video part kedua di channel Hattori Plays. Okey, untuk part kedua ini saya nak bagi tahu tentang kad bersyarat. Okey. Kad bersyarat ni di mana kad tersebut adalah kad yang perlu diisi dengan syarat-syarat tertentu lah. Contoh kalau nak guna boboi gentar, kena guna boboi gempa dan halilintar. Tak berapa nampak. Jadi kad bersyarat ni ada dua jenis. Satu bersyarat dengan kata dan macam ini, gempa dan halilintar. Satu lagi syarat pilihan macam contoh retakan gamma. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan retakan basic ataupun boboi solar. Contoh nak pakai retakan, saya kena perlu pakai ini baru boleh pakai ini, atau saya boleh pakai kad solar. Contoh saya dah pakai retakan, saya boleh terus jump ke retakan gamma. Ataupun saya dah pernah guna kad solar, saya boleh jump terus pakai kad retakan gamma. Kalau saya dah gunakan dua-dua kad ni, saya boleh terus jumpkan ke retakan gamma. Macam senang kan? Kalau kad gentar pula, macam mana nak unlock? Of course, korang kena pakai kad boboi halilintar dan pakai kad boboi gempa. Okey, kenapa ada boboi kuasa 3 ke sini? Nampak? Boboi kuasa 3 ni ada gempa, taufan dan halilintar. Contoh, kalau saya pakai kad ini, kalau saya dah gunakan kad ini, saya boleh terus unlock kan boboi gentar. Kenapa? Bagus soalan ni. Sebab dia ada kesemuanya, ada gempa dan halilintar. Kalau nak pakai beliung, korang letak je kad kuasa 3 ni, korang dah boleh unlock beliung. Ini kad dia. Lawa kan? Ini adalah kad beliung SR dengan syarat dia pernah menggunakan kad taufan baru boleh guna. Contoh saya dah letak sini, saya boleh letak gentar atau letak beliung. Untuk pengetahuan anda, kad coki-coki ni pun boleh digunakan dalam medan Monster Galaxy Card ni, di arena match ni. Sebabnya kebanyakan daripada efek dalam Monster Galaxy Card coki ni, efek dia sangat-sangat mengalui. Salah satunya ialah kuasa 3 ni lah, boboi gempa, taufan dan halilintar. Berkenaan dengan sarung kad ataupun sleeve, saya nak beritahu kenapa kita letak sleeve. Untuk pengetahuan anda, kad ni adalah kad dari buatan China sebenarnya. Walaupun jenama ialah jenama tempatan, kita kena jaga dia. Betul, saya menggunakan kad sleeve yang plain ataupun kosong ni sebagai lapis yang kedua. Dan lapisan pertama kad ni adalah menggunakan Mechaboard sleeve Mechaboard. So saya letak satu lapisan pertama, dan kemudian lapisan yang kedua. Jadi kad anda sudah pun dilindungi dan boleh dimainkan. Mudah bukan? Okey, sebelum saya tamatkan video ini, pastikan korang ada 30 kad yang terdiri daripada kad sokongan, kad biasa dan juga kad syarat.
Okey, benda yang paling penting sekali adalah kad kosong. Nampak beza kan sleeve-nya? Salah satu tips untuk memainkan kad ni adalah pastikan korang menggunakan sleeve yang berbeza. Contoh saya menggunakan kad sleeve orange untuk kad kosong, dan sleeve Megaboard untuk saya punya deck, untuk saya punya kad saya ni. Jadi kenapa kita kena bezakan? Supaya kita tak terkeliru. Kalau letak yang sama pun boleh juga, tapi kena ingatlah mana satu kad kosong, yang mana satu kad yang ada dalam deck. Jadi buat para ibu bapa yang ada anak-anak yang nak main kad ni, saya sarankan boleh beli sleeve di Shopee ataupun sleeve di Shopee yang berkaitan dengan Monster Galaxy Card. Contoh macam Mobile Games, di situ ada jual sleeve Monster Galaxy Card, tapi yang kosong sajalah, yang lebih kurang macam ni, yang sleeve kosong tu ni. Nampak sinar tu. Nanti saya akan bagi link dekat komen. Dan untuk sleeve Megaboard ni katanya limited, dan saya rasa mungkin akan datang dan akan jual untuk secara open. So itu sahaja daripada saya untuk video part kedua kali ni. Harap anda semua faham, khususnya buat player baru dan player sedia ada pun, untuk sebagai peringatan. Sekian salam mesra daripada saya, Hattori Plays. Hattori, Iguzo.